Fufira. Sebenarnya sekarang ni pun banyak bantuan untuk peniaga, tapi bergantung kepada peniaga tu sendiri nak mohon ataupun tidak. Ini kan nak dekat Hari Raya. Ada juga beli barang-barang raya ke, kuih raya ke. Belum lagi, tak. Dah beli dah. Dah beli dah? Sebenarnya persiapan dah buat lebih awal sebab saya tahu kita akan jadi lebih sibuk. Ya. Macam ni lah. Awal. Macam dah boleh dah raya esok dah. Tunggu sampai ada lelong. Tunggu akhir-akhir punya diskaun sale. Standby kuih raya nanti kita ambil kat sana. Saya beroperasi pukul 10 sampai 12 malam. Kita akan buka dalam pukul 9 ataupun 10 pagi sampai 2 pagi. Sabtu Ahad ni saya tutup lewat lah sampai pukul 2 pagi. Tapi macam hari kerja dalam pukul 12 lah. Kita selalu buat kat sini sampai malam raya. Sampai malam raya kita buka. Sampai pagi. Oh, yang ni. Permanently ni kedai. Tapi bila masa bulan puasa ni kita jual diskon raya macam ni lah. Kami jual perfume, nama perfume tu No Heart eksklusif. 6 jenis perfume. Jelita, manja, semua wangi lah. Lagi satu tahan lama. Saya menjual pelbagai jenis biskut raya, semuanya homemade dan juga menggunakan butter, fully butter. 8 jenis. Dan juga ada juga yang antaranya daripada sana kita ada kerepek-kerepek. Kerepek-kerepek ni semuanya bukannya semua homemade, tak ada lah. Tapi dipack oleh isteri saya sendiri. Ini semua baju kanak-kanak start daripada umur newborn until 9 tahun lah. Kain ada peplum, kebaya. Ni meja inai saya. Yang siap ni dalam 2-3 minit dah siap dah. Boleh bawa solat. Harga tengah murah bawah 100. Pada tempat yang lain, pada saya ini lebih murah. Buat sendiri dan bila sebab secara bundle banyak saya boleh buat kurangkan kos. Harga pun memang bawah 100 sahaja. Kos dia tinggi. Tapi bila kita buat dengan kuantiti yang banyak, kita punya kos kita boleh lebih rendah. Sekarang range dia antara 6,000 ke 7,000 lah. Bergantung kepada lokasi dia. Kita orang jual dekat Pertama Kompleks, Dekat Busana Mara. Jalan Tar, lagi satu dekat Mara. Sekarang ada dekat ni Sogo. Pertama kompleks, lot nombor 5. Sogo tak ada, pergi kalkulatif. Inai raya tu bolehlah jumpa saya depan Kulatis nanti. Saya try. Kak Mimi, okey? Kau nak penuh satu tangan pun boleh.